So sekarang kita berada di pantai Bagan Lalang, Sepang. Saya saja tengok keadaan kat sini sebab tak pernah pergi kat sini. Air tengah surut, so jom memang sana. boleh berjalan ke sana lah. Boleh berjalan ke sana nanti. Jom kita tengok apa ada kat sana lah. Okay, tapi yang bestnya kat sini ada jual makanan kat sini. Ni ada warung. Lepas tu kat sana tu ada macam ramai orang buka jual makanan. So jom kita tengok dulu apa ada dekat sana. Oh, tak mana lagi. Dalam macam ni saya tak bawa beg. Jom kita berjalan ke depan sikit. Air tengah surut, so boleh jalan. Sebab air surut, selalunya air akan naik sampai sini kan. So tapi air tengah surut, memang surut gila. So boleh jalan. Dekat situ Sepang Gold Coast. Nampak Sepang Gold Coast pun tak ada air kat dekat area diorang. Jauh gini. Nampak apa ni? Okey. Jumpa ketam kecil. Oh, masuk dalam. Sekarang kita betul-betul berada di tengah pantai ni pukul 1:30. Biasanya memang ramai orang pun yang dia camping, dia macam lepak-lepak pasang kemah dekat sini untuk chill-chill kan. Lagipun hari ni weekend, so memang dia orang akan buat macam ni lah. Tengok siapa yang excited nampak ketam-ketam kecil kat sini. Disebabkan tengah pukul 1 lebih lagi, tengah hari lagi, so memang panas kat sini sebenarnya. Tapi sebabkan bosan kat rumah, tu yang jalan-jalan nak tengok apa ada dekat area sini.